Berapa ramai dekat sini yang dari Klang Valley, KL Selangor? Boleh angkat tangan tak? Ui, ramai. Okey, so daripada Perak, Pening, Utara. Okey, yang daripada selatan, Johor, Melaka, ada tak? Tak ambil. Ui, tak ada Johor. Ada bukan dia tim Johor ke? Select. Oh, tak ada. Okey, so itu yang pertama, saya nak two-way communication. So kalau contohlah semasa saya present ke apa ke, kalau ada benda nak tanya, sebab korang datang daripada jauh tau. Korang datang daripada jauh, saya harap bila saya present, korang terus faham. Kalau tak faham, terus tanya. Kalau ada benda yang curious nak tanya, terus tanya. Boleh? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak, boleh tak? Kalau saya cakap, are you okay? You reply, I'm good. Boleh tak? Are you okay? I'm good. Okay, kalau saya tanya, are you good? You all reply, I'm okay. Are you good? I'm okay. Are you okay? I'm good. Are you okay? I'm good. Are you okay? I'm good. Are you good? Terbaik. Okey, so untuk sesi kali ni, saya nak present tentang TikTok Ads strategi. So boleh saya tahu tak, dalam ramai-ramai ni, berapa ramai yang dah pernah tekan ads? Boleh angkat tangan? Yang pernah, tak kisahlah RM1 ke, RM2 ke, RM10,000 ke. Okey, so ada dekat sini yang dah biasa tekan ads. Okey, biasa korang tekan TikTok Ads ke Facebook Ads? Siapa? Facebook. Siapa lagi? Yang tu saya kenal lah tu. Anak buah saya tu. Siapa lagi? Facebook. TikTok tak pernah. Nampak ni tak? Pentas. Dia ujung-ujung. Di belakang sikit. Okay, so kenapa TikTok Ads? Okay, TikTok Ads ni sebenarnya untuk siapa-siapa yang baru mula. Sebenarnya dia tak perlu belajar pun TikTok Ads ni, sebab you all kena ada content dulu. Sebelum you all run TikTok Ads, you all kena ada content. Content tu kena banyak lah. Saya cerita hari ni, saya cerita tegak je.